Adakah emas lebih untung daripada ASB? Ramai tak sangka jawapannya sangat jelas. Sejak 5 tahun kebelakangan ni, agihan pendapatan ASB hanya sekitar 4 hingga 5% setahun. Kalau tengok pula rekod dalam 10 tahun lepas, pulangannya memang tidak terlalu memberansangkan untuk pelabur jangka masa panjang. In kontra, bila kita tengok prestasi emas dalam 5 tahun, harga emas naik hampir 120% atau puratanya 24% setahun. Jauh meninggalkan pulangan ASB. Dan data ini anda boleh simak sendiri di Gold Price atau Kitco. Ianya adalah rujukan global termasuk rujukan public gold untuk harga emas antarabangsa. Jadi kalau anda plan untuk simpan jangka masa pendek kurang 2 tahun, biar simpan saja di ASB. Okey je. Tapi untuk simpanan jangka panjang, emas fizikal jauh lebih selamat daripada susut nilai ringgit dan lebih konsisten naik dalam jangka masa panjang. Kalau anda nak mula simpan emas di public gold dengan bajet hanya serendah RM100, saya boleh bantu anda daripada A sampai Z. Jangan tunggu lama-lama, lagi cepat mula, lagi banyak anda dapat lindungi nilai duit anda. Jangan lupa follow dan DM sekarang.